seorang tokoh ilmuwan yang apa dia, berasal daripada Syria, okey, yang pernah difitnah dalam kes beberapa tahun dulu di Malaysia, Syekh Aiman Daqqaq. Saya kenal dia secara peribadi. Saya tak tahulah kalau kat belakang dia ni terlibat dengan gerakan terorisme ke apa-apa. Di belakang saya tak tahu. Secara peribadi, depan akhlak dia, sikap dia, tuan-tuan, dia bukan teroris. Dia mengajak kitab tak ada kaitan dengan teroris. Bahkan dia anti teroris, anti khawarij. Bahkan tak boleh terima gerakan seperti Ikhwan Muslimin pun dia tak boleh terima. Kita pun bukan menilai Ikhwan teroris, dah, kita tak menilai sedemikian rupa. Tapi dia, tuan-tuan, tak boleh terima. Silih, dia tegas. Jadi kata macam mana dia bertuduh dia ni teroris ni? Lepas tu adalah beberapa orang Mangkuk Ayun punya ustaz ni, kita dah dakwah dah, kenal dah, pada muka dah. Maknanya baru kita tahu hang lah yang fitnah tu, kaki fitnah. Bukan ada asas apa pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi dia ni orang Syria. Orang Algeria, keluarga di Syria adalah dia kaitan dengan Syria. Dia bila dia dihantar balik ke Syria, tuan-tuan, dia pertahan dia. Tapi yang buat pelari dia ni Saudi. Lalu ni duduk di mana? Dia duduk di Saudi. Dia duduk di Saudi. Tuan-tuan, Saudi berkenaan dengan kematangan mereka dalam mengurus isu terorisme ni dahsyat. Mereka dah advance. Nak dibandingkan dengan negara kita, mereka dah advance. Sebab terorisme ni pun dah mula-mula keluar label terorisme ni daripada mereka. Bin Laden tu, yang dikaitkan dengan terorisme, Bin Laden dulu. Jadi mereka dah lama dah berhadapan dengan isu ni. Mereka dah buat pusat pemulihan Mukafahatul Irhab ni dah lama. Pusat pemulihan terorisme ni. Bahkan saya pernah cerita dulu di rumah Prince Muhammad bin Naif, Crown Prince sekarang. Di rumah dia buat pusat pemulihan. Di rumah dia. Mai rumah. Siapa yang nak pulih daripada Al-Qaeda, nak tinggalkan Al-Qaeda, mai rumah dia. Jumpa, berdialog dengan dia. Itu yang berlaku kes yang mai lelaki yang mai buh bom dalam perut tu. Bom buh dalam perut. Masuk mesin scan tak perasan. Masuk-masuk, tengah-tengah bercakap dengan Prince depan ni. Dia telefon kawan dia. Dia kata, hang dengar ni aku nak bom. Pum meletup. Tapi pasal mungkin dia tak kaji tu bom meletup dalam perut ni lagu mana. Prince ni tak ada apa-apa lah. Terpelanting jauh. Prince terpelanting. Cedera dekat jari sikit je. Tapi Prince sedak-sedak tu, dia sedak-sedak tu, kaki berata cerok lah. Daging bersemua ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini saya nak cerita, mereka dah lama dah dalam menangani soal ni. Bahkan mereka create Jabatan Ulama untuk nak dialog dengan terorisme. Bab dialog dengan terorisme ni Saudi dah sangat matang. Sebab tu mereka berjaya kawal. Sebab tu yang tak boleh, sebab tu terorisme ni nak duduk di Saudi tak boleh. Dia akan keluar dari Saudi, serang dari luar. Mereka tangkap, mereka memang ambil tindakan yang begitu tegas. Tapi Saudi ambil Syekh Aiman Daqqaq. Maknanya di sisi Saudi dia bukan teroris. Terima dia, dan dia duduk di Saudi sekarang. Dengan bantuan beberapa orang masih. Tiba-tiba saya tengok dia, masuk dalam TV. YouTube tengok, masuk dalam TV di Saudi. Tak, Syekh Aiman duduk sana dah, alhamdulillah. Orang yang pernah difitnah satu ketika dahulu. Tapi dia balik Syria, tak hidup Syria. Pasal apa? Pasal golongan mereka ini anti kepada ahli sunnah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi dia pergi duduk mana? Dia pergi duduk di Saudi pada hari ini.